Hari ni nak buat puding pandan gula Melaka. Mula-mula kita ambil daun pandan, lepas tu blenderkan dan ambil air dia sahaja. Hari ni saya gunakan agar-agar bertali pula ya. Satu paket agar-agar ni untuk 1.5 liter air. Termasuk dah air daun pandan nanti dengan susu cair dan segala air lah. Dan cair 1.5 liter tu je. Janganlah terkurang atau terlebih tak apa kot. Okey, kita masakkan agar-agar ni. Saya gunakan air daun pandan tu lagi lah. Senang je, teruskan aja. Kita masakkan dia. Masakkanlah agar-agar tu sampai dah hilang bertali dia tu. Lepas tu masukkan 2 tin susu cair. Okey, susu cair ni termasuk juga dalam 1.5 liter air tu. Lepas tu masukkan susu pekat 3 sudu. Ini dah tak berapa nak manis, nak bagi lemak je kan. Lepas tu garam ujung-ujung sudu sahaja. Dan bancuhan tepung kastad 2 sudu. Masukkan dalam air ni. Lepas tu kita masaklah dia sampai dah dia melegak. Bila dah melegak, tapis dan tuangkan ke dalam loyang. Jangan tanya loyang saiz berapa, tapi cukup dah untuk 1.5 liter air tu. Okey, tuangkan, tapiskan sebab ada juga agar-agar yang tak larut tu, sikit-sikit je. Tak apa, boleh je. Lepas tu masukkan dalam peti ais. Tapi tunggu sejuk dululah. Apa masuk peti ais, janganlah panas-panas macam ni pula nak masuk peti ais. Rosak peti ais sekarang. Buangkanlah buih-buih ni sikit, barulah nanti agar-agar tu cantik. Okey, sementara tu kita nak buat air gula Melaka. Senang je, gula Melaka daun pandan dengan air dah. Masaklah sampai cair, itu sahaja. Lepas tu bila agar-agar tu dah sejuk, keluarkan air daripada loyang. Nampak tak cantik je bentuk dia. Lepas tu potong lah. Dah potong macam ni. Tengok kejadian dia. Kemas je. Okey, tuangkanlah air gula. Sorry lah suara serak sebab baru bangun tidur terus buat VO. Tersekat. Baru bangun tidur terus buat VO kan. Tengok cantik kejadian dia, lembut. Dia pun dah ngam-ngam dah. Okey lah semua. Tengok je lah. Saya nak sambung tidur lagi. Selamat berbuka.